Siapa yang bergaji RM7,000 sebulan tapi masih lagi tak ada 100 gram emas dekat tangan ni, maka wajib save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. 100 gram emas hari ini harga dia lebih daripada RM70,000. Bagi yang bergaji RM7,000, maka sesuai sangat jadikan 100 gram emas ni sebagai dana kecemasan 6 hingga 12 bulan pendapatan. Dana kecemasan ni sangat-sangat penting tau tuan-puan. Sebab andai katalah suatu hari nanti kan, kita ditakdirkan kehilangan kerja ataupun kita kehilangan upaya untuk bekerja nanti, dana kecemasan inilah sumber untuk kita teruskan kehidupan. Ada dua cara kalau tuan-puan nak dapatkan item 100 gram emas ni. Yang pertama, menabung dekat dalam akaun emas Gap ikut bajet masing-masing. Akaun emas Gap ni dia macam akaun bank tau. Cuma yang bezanya dekat dalam bank tuan-puan simpan duit, dekat dalam akaun emas ni tuan-puan akan tukar duit tuan-puan jadi gram-gram emas. Pesan pakar kewangan, bila mana kita nak simpan, kita simpan 10% sahaja gaji kita kepada aset emas fizikal. Cara yang kedua adalah beli emas secara full payment. Bagi tuan-puan yang ada bajet sekitar RM70,000 yang mungkin tuan-puan tak nak pakai untuk tempoh masa yang lama, maka tuan-puan boleh ambil peluang untuk alihkan RM70,000 tersebut kepada 100 gram emas ni. Bila mana tuan-puan dah ada 100 gram emas, maka tuan-puan dah selesai tau dana untuk kecemasan, deposit rumah, yuran anak sambung belajar diploma atau degree nanti, dana haji dan lain-lain. Jadi, bagi tuan-puan yang pada hari ini yang nak saya bantu adakan simpanan 100 gram emas yang pertama, maka boleh isi borang biru ataupun terus rujuk pin di TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan public call.